Inilah masalahnya bila kereta dah lama tak start, dah lama tak bergerak. Tak boleh start, bateri tak cukup tenaga. Jadi kita memerlukan Bustech ni untuk mengecas dan menghidupkan enjin. Ya, ini rupa ya. Boleh baca instruction dia. Bukan sekadar untuk ni ya, menghidupkan enjin, boleh juga mengepam tayar untuk kereta, motor, bola pun boleh. Okey, jom kita pasang ni kabel. Merah untuk positif, hitam untuk negatif. Jadi kena masuk di tempat betul ya. Ni okey, bila dah hijau, kita dah boleh cuba untuk start enjin. Dengan sekali start je, enjin pun hidup. Nampak? Terbaik alat ni, wajib ada untuk setiap kereta anda. Ini untuk hos untuk mengepam tayar kereta, motor, basikal dan bola pun boleh.